Okay, ni cara untuk invite ataupun masukkan ahli ke dalam kita punya group lah. Okay, selepas dah bina group ataupun bina kumpulan, tekan yang bahagian atas ni. Okay, pergi dekat bahagian kumpulan kutu ni. Okay, dia akan keluar macam ni lah. Okay, tekan bahagian buka. Okay, so cara mudah adalah di mana tekan QR jemputan, copy link ni. Copy link ni ataupun boleh bagi QR ni, minta dia untuk scan. Nanti boleh join terus lah, dia automatic akan join. Nanti ibu kutu akan approve macam mana dia nak approve siapa apa semua, yang tu ibu kutu lah buat kerja. Ataupun boleh tambah peserta kat sini lah, nama dan dia punya email apa semua ni pun boleh juga. Okay, so maklumat lain boleh tengok dekat sini. Dan okay, tu sajalah untuk cara untuk tambah join setiap group tu.